Sebenarnya ramai je orang nak berbisnes ni. Idea dah ada, modal mungkin ada, tak banyak pun mungkin ada sikit, ada kecil. Tapi sampai hari ni masih tak mula-mula lagi. Bila kita check lah kan, kenapa tak mula-mula lagi? Katanya masa tengah fikir nama brand. Masih duk fikir lagi nak pakai brand apa. Nama dah dapat, pening pula nak pilih logo. Lepas tu nak fikir pula botol design macam mana, nak guna botol yang macam mana. Lepas tu fikir lagi bau apa pula yang senang nak dijual. Stiker pula macam mana, nak pakai stiker ke nak print pada botol. Lepas tu pula nak fikir pula design kotak. Akhirnya masih duk fikir, masih duduk serabut. Mula-mula semangat, buka telefon, cari macam-macam contoh, simpan gambar botol, simpan design packaging, tanya harga sana sini. Tapi lepas bulan tak buat apa-apa lagi. Masuk 3 bulan masih tak gerak lagi. Sebab dia rasa semua benda tu kena sempurna baru boleh start. Last orang lain yang baru dapat idea semalam dah start jual. Kita pula masih lagi tengah fikir sana sini. Tapi sebenarnya masalahnya bukan sebab kita tak mampu. Masalahnya sebab kita cuba nak selesaikan semua benda tu dalam satu masa. Ataupun senang ceritanya kita nak perfect lah. Sedangkan nak jadi founder perfume ni, kita tak perlu tahu semua benda dulu. Kita cuma perlu tahu apa langkah pertama. Bukan kena tahu 10 langkah serentak. Kita hanya perlu tahu apa dia langkah yang pertama. Sebenarnya mudah je. Mula-mula kita tentukan dulu kita nak jual kepada siapa. Kepada lelaki ke? Kepada perempuan ke? Kepada orang muda ke? Kawan-kawan pejabat ke? Lepas tu kita pilihlah bau apa yang sesuai dengan mereka. Contoh kita jual pada kawan pejabat, orang office ni suka bau yang macam mana. Bau tu pula tak perlulah nak pilih banyak-banyak. Mulakan dulu kecil-kecilan. Tengok dulu sambutan. Macam di minyak wangi tuyu ni, nak buat perfume jenama sendiri 10 botol pun dah boleh start. Bila kita dah tahu langkah pertama, benda yang nampak susah tadi dah mula jadi mudah. Apa dia langkah pertama tadi? Kepada siapa kita nak jual. Lepas tu kita pilih bau yang sesuai untuk orang yang kita nak promote tadi. Jadi bila kita dah tahu apa langkah pertama, benda yang kita nampak susah tadi dah mula nampak lebih mudah. Mula-mula ada idea, lepas tu ada nama, kemudian kita siapkan design. Dan satu hari nanti kita pegang sendiri botol perfume yang ada brand kita. Masa tu baru kita sedar, rupanya selama ni bukan kita tak boleh, kita cuma tak tahu nak mula dari mana. Kita tak tahu langkah pertama. Jadi kalau anda dah lama teringin nak ada brand perfume sendiri, tapi masih lagi blur nak mula macam mana, WhatsApp saya. Cakaplah dekat WhatsApp tu nak mula. Beritahu je bajet dan siapa target customer anda. InsyaAllah saya akan susun langkah seterusnya kepada anda apa yang nak kena buat. Okey? Daripada idea sampailah menjadi produk perfume brand anda sendiri.